Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami daripada Podcast Bro. Hari ini kita akan melakukan Q&A season tentang materialism dan spiritual. Adakah sains moden menghapuskan ruang dan kerohanian? Okay, what up guys? Okay, so secara ringkasnya, materialism melihat hanya yang fizikal dan boleh diukur sebagai reality. Okay, spiritualism pula percaya kepada alam gaib, Tuhan, makna hidup walaupun tak boleh dimasukkan dalam tiup uji. Okey, soalannya, bila sains makin maju, kerohanian makin hilang atau sebenarnya kedua-duanya boleh dijalankan sekali? Mari kita tengok Q&A season nanti. Mari kita tengok. Jom! Let's go! Untuk Q&A yang pertama, saya menjemput Dr. Nasrul dan Encik Haziq untuk memberikan pandangan beliau. Okay, Assalamualaikum Dr. Nasrul dan Encik Haziq. Okay, saya ingin menemu ramah anda berdua. Okay, Dr. Nasrul. Okay, sebagai student fizik, macam mana sains memandang dunia? Okey, sebagai seorang pelajar fizik, bagi saya, sains cuba menjelaskan alam melalui kajian yang telah dibuat. Dulu petir dikaitkan dengan kemarahan dewa, tapi sekarang kita tahu bahawa petir adalah fenomena elektrik dalam atmosfera. Sains bukan musuh kerohanian, cuma ia perlukan bukti yang jelas. Apa yang boleh diukur, sains tak berani buat keputusan. Okey, terusnya Encik Haziq. Okey, soalan yang sama juga. Macam mana sains memandang dunia? Okey, pada pandangan saya selaku salah seorang pelajar fizik, dalam psikologi dan juga neuroscience, kita nampak pengalaman spiritual pun ada kaitan dengan otak dan juga hormon. Contohnya, bila ada orang solat dengan khusyuk atau meditasi, aktiviti otak mereka akan berubah dengan cara mereka sendiri. Adakah itu bukti Tuhan tak wujud? Tidak semestinya. Tapi dari sudut sains, kita hanya boleh kata ini yang kita nampak berlaku dalam otak bila seseorang rasa dekat dengan sesuatu yang dikenali atau mereka anggap sebagai Tuhan. Maaf untuk mencelah, bagi saya, agama banyak dipengaruhi budaya. Negara lain, agama lain, tapi sains hukum fizik sama di mana-mana. Itu buat saya lebih yakin kepada sains. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mendengarkan jawapan tentang daripada suara kerohanian. So, untuk Ustaz Hakim, bila orang kata sains buat agama tidak relevan, apa pandangan Ustaz Hakim? Okey, berdasarkan apa yang awak kemukakan soalan tu kepada saya sukakan beza kepada dua soalan tersebut. Sains dia jawab bagaimana, tetapi kerohanian dia tanya kita, untuk apa kita hidup dengan jantung yang berdegup ini? Untuk apa kita guna ilmu dan kuasa? Sains boleh buat kita kagum dengan ciptaannya. Kerohanian ingatkan kita kepada pencipta. Masalah akan terjadi apabila kita guna satu dan tinggalkan yang lain. Itu dari segi saya lah. So, kita akan dengarkan jawapan daripada Encik Mus pula sebagai kaunselor. Okay, sebagai seorang kaunselor, saya jumpa ramai sangat orang yang sebenarnya nampak okey. Tapi dia buat kerja yang bagus, gaji yang hebat, kawan pun ramai. Tapi mereka ni ada mengatakan yang mereka merasakan diri mereka itu kosong. So ada seorang klien saya lah baru-baru ini. Dia sangat logikal, sangat percayakan kepada sains. Tapi bila kehilangan orang yang dia sayang, dia akan cakap semua fakta tak mampu hilangkan sakit dalam hati dia tu. So kesimpulan dia, sains boleh jelaskan proses duka yang membantu dengan terapi dan ubat. Tapi berkemampuan untuk memaafkan, menerima takdir dan juga terus berharap, itu selalunya akan datang daripada sudut kerohanian itu sendirilah. Itu pendapat saya. Okey, terima kasih Ustaz Hakim dan Mus. Kita akan jemput Amar pula untuk soalan seterusnya. Untuk soalan Encik Amar, soalan yang sama macam kita bagi kat Ustaz Hakim dan Encik Mus. Betul, pada pendapat Amar, adakah sains menyebabkan agama tidak relevan? Apa pendapat? Okey, bagi pendapat saya, bila saya tengok langit malam,
saya seronok belajar tentang bintang dan galaksi. Tapi pada masa yang sama, saya rasa yang ada yang maha besar mencipta segala-galanya. Jadi bagi saya, sains bantu kita faham ciptaan, tapi kerohanian tu membantu kita mengenal pencipta. So tanpa sains, mungkin saya nampak betapa indahnya keindahan alam. Dan disebabkan kerohanian, saya boleh tahu apa tujuan kehidupan saya. Itu sahaja. Okay, terima kasih Encik Amar. Okay, thank you. Pada hari ini saya ingin menemu ramai orang sekitar sini. Okey Kak. Saya ingin tahu pendapat anda. Kalau suatu hari nanti sains boleh jelaskan semua emosi dan pengalaman spiritual. Okey, adakah agama masih relevan? Kalau semua boleh dijelaskan dengan sains, mungkin agama tinggal sebagai budaya. Orang akan ikut pun disebabkan dah biasa, bukan sebab perlu jawapan. Tapi walaupun sains boleh jelaskan prosesnya, adakah makna tu hilang? Sains boleh jelaskan apa jadi bila kita jatuh cinta. Tapi cinta tetap beri kesan besar pada hidup kita dari segi kerohanian. Kita boleh terangkan mekanisme emosi, tapi manusia masih perlukan cerita hidup. Siapa kita, untuk apa kita hidup, apa nilai yang kita pegang. Itu biasanya datang dari agama, falsafah dan kerohanian. Okey, terima kasih. Okey Kak, boleh bagi satu contoh situasi di mana kita perlukan sains dan kerohanian? Kes sakit tenat di hospital. Contohnya macam sains, ubat, pembedahan, mesin, dan kalau kerohanian pula, kekuatan untuk terima apa sahaja keputusan. Contoh lain, bila buat keputusan besar, pilih kerjaya, pilih pasangan. Saya guna data dan logik. Tapi saya juga berdoa sebab saya tahu ada benda di luar kawalan saya. Okey, terima kasih. Okey, untuk kesimpulan sesi Q&A kita kali ini, mungkin bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana sains bantu kita faham tentang alam dan kerohanian pula bimbing kita guna ilmu itu dengan nilai murni dan akhlak. Saya setuju tu Kik. Bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana keduanya membentuk manusia yang berakal dan berjiwa. Terima kasih kerana menonton. Kalau ada pandangan, kongsikan di ruangan komen dan subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye.